Hari ni kita buat bawal and Nasha nak buat style macam ni. Senang je. Mula-mula jadikan dia sama labur. Jarum kiri dengan kanan dulu. Lepas tu pin bawah dagu. Lepas tu ambil belah mana-mana, letak belakang satu. Yang depan ni kita akan jadikan dia kipas. Pegang dekat sini. 1, 2, 3, 4. Ambil safety pin. Pinkan dulu kipas ni. Okey, dah pin. Yang tergantung ni, pin dekat belakang tengkuk macam ni. Lepas jarum dekat belakang tengkuk, dia akan jadi macam ni. Sebelah sini dia dah kemas dah sampai ke belakang. Yang kipas ni biar dulu, ambil yang belakang. Yang dekat sini korang tarik rapat dekat leher, bawa pergi belakang. Lepas tu yang sebelah sini, tekan macam ni. Temukan dia dekat belakang. Pegang macam ni. Guna safety pin. Dah pin dekat belakang macam ni. Macam ni. Kita settlekan belah depan pula. Korang kemaskan je macam mana pun sampai korang puas hati. Belah sini dah nampak macam cantik. So Nasha tarik belah sini je lah. Tarik. Rapatkan ke leher. Jarumkan dekat belakang. Lepas jarum, kita kemaskan dia lagi. Okey, depan dah kemas. Yang kipas dekat bahagian depan ni, kita just lebarkan dia je. Susun cantik-cantik. Okey, lepas susun, tudung kita dah pun siap. Tapi kat sini cantik juga kalau korang letak brooch dekat sini. Letak kat sini. So dia nampak macam lagi naik, lagi berseri-seri. Okey, jom Nasha pusing sikit. Yang belakang ni biar je sebab kita tak mampu nak cantikkan sampai ke belakang. Itu pun dah kira okey dah. Tutorial kita pun dah settle. Semoga korang pun jadi buat macam ni. And jangan lupa save video ni and share dekat kawan-kawan. Okay? Bye!